Kau jangan ingat aku terlepas Sekarang ni semua orang tengah cari engkau lah. Dasar perempuan tak guna. Era! Aku kat belakang ni. Puas kau hapuskan hidup aku dulu. Puas! Aku mengaku aku salah sebab aku punca kematian ahli keluarga kau. Tapi aku tak sengaja. Aku sempat mengelak. Tapi kau punca semua terjadi. Kau siapa nak hukum aku? Kau bukan Tuhan lah. Mak merampas ijaz daripada aku. Hana, jangan buat macam ni, Hana. Kita boleh hentikan semua ni, Hana. Kau dah mulakan dulu. Aku akan teruskan sampai habis. Apa pula dia buat kat sini? Ada! Ada! Syukur Aira selamat, tak ada apa-apa. Polis tak cakap apa-apa? Polis dah ambil report Nurul dengan Aira. Hana sekarang kena tahan kat balai. I nak you keluarkan I dari sini. Dia cuba bunuh dia dengan Aira. Macam mana lagi anak selamatkan dia? Maafkan Akak. Saya tak kejam. Saya maafkan Datuk dengan Hana. Tapi saya serahkan pada undang-undang atas kematian Tok Wan. Tolong aku, Sang. Aku tak boleh hidup tanpa Hana. Mungkin ini adalah jalan yang terbaik untuk dia berubah. Saya nampak jelas. Memang Abang Ajis mengelak daripada kereta yang dipandu Hana. Akhirnya, Aira berjaya buktikan pada semua orang dan tuntut bela atas kematian Tok Wan. Aira rindu Tok Wan. Tapi Aira tahu Tok Wan lebih bahagia dekat sana. Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri? Setiap perkahwinan yang dibina, pasti ada ujian yang mendatang. Itulah sebuah cerita yang bakal disampaikan dalam video kali ini. Hilang Dalam Rindu 2. Ini ditujukan kepada rumah tangga Nadim Ijaz dan Aira Nadira. Kesinambungan kisah dari Hilang Dalam Rindu yang pertama. Cerita dimulakan dengan menunjukkan keadaan rumah tangga Ijaz dan Aira sedang bergolak. Ijaz sepertinya mula menjauhkan diri dari isterinya hingga buatkan Aira terasa hati dan mahu membawa diri. Kenapa Ijaz dingin sama Aira? Berbalik semula pada cerita asal, di mana Ijaz dan Aira baru saja kecah api bahagia dalam perkahwinan setelah selesai konflik antara Aira, Hana dan Datuk Mukris. Dendam Aira pada mereka di atas kematian Tok Wan. Namun dendam bertukar menjadi reda. Tapi Hana tetap terima hukuman atas perbuatannya. Datuk Mukris pula bawa diri ke luar negara. Ijaz dan Aira telah dikurniakan cahaya mata lelaki dan diberi nama Muhammad Erman atas cadangan nama oleh Aira. Ijaz sekeluarga
amat bahagia dengan kehadiran ahli keluarga yang baru. Dalam masa yang sama, Ijaz dan Datuk Ehsan sibuk menguruskan syarikat hingga buatkan Ijaz kurang meluangkan masa bersama Aira dan Erman. Namun Aira mengerti dan faham situasi suaminya. Setelah balik kerja, Ijaz pula yang mahu menjaga Erman. Ikutkan Aira kasihan dengan suaminya. Setelah kepenatan bekerja, balik rumah dia pula yang mahu menjaga Erman. Ijaz tidak kisah dan sebagai seorang bapa, dia harus pikul tanggungjawab itu bersama-sama. Sebenarnya Ijaz kurang yakin dengan jagaan Aira di bawah Mak Teh dan Dewi. Dia teringat kejadian sebulan yang lalu, di waktu Aira dihantar ke hospital di saat mahu melahirkan Erman. Aira dimasukkan ke hospital berpunca dari kecelakaan di rumah, di mana detik itu Aira mahu angkat jemuran di luar rumah kerana langit sudah gelap dan mahu hujan. Aira tidak nampak kelibat Mak Teh dan Dewi. Waktu ini, Mak Teh sibuk di dapur, manakala Dewi alami demam panas dan berehat di bilik. Niat Aira hanya mahu tolong mereka. Tidak sempat angkat semua jemuran. Hujan telah turun dengan lebatnya. Tiba-tiba, Dewi pun muncul dan terkejut melihat Aira kebasahan ketika angkat jemuran. Di saat Aira mengangkat bakul jemuran, Dewi berlari ke arahnya. Keadaan malang menimpa mereka apabila Dewi hampir tergelincir dan Aira cuba memaut tangan Dewi. Dewi jatuh ke belakang dan tangan Aira terikut sekali jatuh ke depan. Perut Aira yang sarat telah terhempas kuat di atas lantai dan darah mula mengalir keluar dari tubuh Aira. Aira lantas dihantar ke hospital. Kejadian ini berlaku ketika Ijaz tiada kerana mengikuti papanya outstation di Pulau Pinang. Hari kejadian, Ijaz dan Datuk Ehsan dalam perjalanan pulang. Datuk Hamidah terus menelefon mereka berdua agar terus pergi ke hospital. Ijaz jadi panik dan risau dengan apa yang berlaku pada Aira. Mujur keadaan Aira dapat diselamatkan dan anak lelakinya telah selamat dilahirkan. Tapi doktor akan terus memantau keadaan mereka kerana Aira telah hilang banyak darah. Tapi tidak perlu dirisaukan. Teha juga ada melawat Aira seminggu selepas Aira di hospital kerana dia baru saja pulang dari Sabah atas urusan kerjanya. Kawan baik Ijaz iaitu Farouk pun ada datang melawat juga. Setelah hampir sebulan di hospital, Aira dan Erman telah dibenarkan pulang. Mak Teh dan Dewi akan sentiasa pantau keadaan mereka. Dewi masih menyimpan rasa bersalah kerana dia adalah punca Aira jatuh. Ijaz dalam diam terdengar perbualan mereka di dalam biliknya. Rupa-rupanya Dewi adalah puncanya. Namun Aira tidak pernah menyalahkan Dewi. Aira tidak mengadu pun padanya. Begitu mulia sekali hati Aira. Bukan setakat Mak Teh dan Dewi, malah Nurul juga mahu menjaga Erman jika dia sudah tamat praktikal. Sedangkan Ijaz kurang yakin dengan Mak Teh dan Dewi, ini pula dengan Nurul. Ijaz tidak mahu adiknya yang uruskan Erman. Dia melarang sama sekali. Sikap Ijaz pada adiknya buatkan hati Datuk Ehsan dan Datuk Hamidah jadi tidak senang. Mereka fikir Ijaz masih tidak percaya sikap adiknya yang sudah berubah. Ijaz menidakkan sakaan orang tuanya. Sejak Aira alami kecelakaan di waktu mahu melahirkan Erman, dia terlampau berjaga-jaga dengan keselamatan isteri dan anaknya. Rakan baiknya iaitu Farouk ada menasihati Ijaz supaya jangan overthinking. Baru saja beberapa jam masuk pejabat, mengalahkan berbulan-bulan tinggalkan anak bini. Selain kisah antara Ijaz, Aira dan Erman, kita dapat ketahui bahawa Farouk kini sudah ada kekasih hati dan Ijaz agak terkejut. Tidak sangka kawan baiknya sudah ada girlfriend. Tapi Farouk belum bersedia lagi untuk kenakan dengan Ijaz. Nurul pula masih diganggu Muhsin. Muhsin berkata dia mahu betulkan kesilapannya. Tapi kali ini hati Nurul benar-benar mati untuknya. Hati Nurul masih rasa menyesal kerana berkenalan dengannya. Muhsin tidak ikhlas dan lelaki itu dekati dirinya hanya kerana duit semata-mata. Ditambah pula maruahnya tergadai gara-gara terpukau dengan mulut manisnya. Setelah selesai berpantang, Aira minta pada suaminya supaya pindah ke rumah baru. Aira kalau boleh, dia mahu berdikari sendiri dan tidak mahu susahkan sesiapa.
Ijaz minta tangguh dahulu dan mahu pastikan keadaan Aira betul-betul pulih sebelum berpindah. Aira ikuti arahan suaminya dan dia berharap Ijaz tidak mungkir janjinya. Aira ada beritahu satu permintaan yang agak pelik buat Ijaz. Aira minta supaya bawa Erman balik ke kampung dan merasai suasana kampung halaman. Ijaz ketawa dan berkata bahawa Erman masih belum mengerti apa-apa. Belum sampai masanya lagi untuk bawa Erman ke tempat peninggalan arwah Tok Wan. Genap setahun umur Erman dan majlis hari jadi disambut di rumah baru. Ahli keluarga dan sahabat handai hadir memeriahkan suasana. Cuma Farouk saja yang tidak kelihatan. Mengikut katanya, dia ada urusan penting. Ijaz rasa pelik kerana sejak kebelakangan ini Farouk sering kali minta cuti dan Ijaz yang pikul segala kerjanya, buatkan Ijaz sedikit tertekan. Teha juga datang berjumpa keluarga kawan baiknya. Dia membawa bakal tunangnya iaitu Adris. Teha perkenalkan Adris pada Aira dan Ijaz. Aira tumpang gembira rakannya bakal berkahwin tidak lama lagi. Tapi selepas itu, kehadiran Datuk Mukris mengejutkan Aira dan Ijaz. Rupa-rupanya, Datuk Ehsan yang menjemputnya datang. Setelah bawa diri sebentar di luar negara, dia telah pulang ke Malaysia. Datuk Mukris berjumpa Aira dan Ijaz. Tiba-tiba, dia meminta maaf atas perkara lalu. Aira jadi kurang selesa dengan kehadirannya. Walaupun dia reda dan telah meminta maaf, tapi apabila dia melihat wajah Datuk Mukris, hatinya jadi tidak tenang. Namun tidak disangka, Datuk Mukris ada minta pada Aira supaya melawat Hana di penjara. Dan Ijaz melarang sama sekali. Dia tahu keadaan mental Hana dan tidak mahu perkara buruk yang terjadi terhadap Aira. Datuk Mukris menidakkan anaknya seorang yang gila. Nampaknya dia terasa hati dengan kata-kata Ijaz. Tapi Ijaz sempat minta maaf pada Datuk Mukris dan dia tidak mahu kejadian lama berulang lagi. Majlis pertunangan Teha telah diadakan di kampung dan ikatan pertunangan itu dalam tempoh setahun sebelum bergelar isteri kepada jejaka bernama Adris. Semasa majlis, Teha ada bertanya pada Aira tentang kehadiran Datuk Mukris semasa majlis hari jadi Erman. Teha dapat merasakan Datuk Mukris tidak ikhlas memaafkan Aira dan Ijaz. Dia tidak mahu Aira terlalu baik dengan Datuk Mukris, sentiasa waspada dengan setiap gerak-gerinya. Dengan mengejutkan, Farouk memberikan surat peletakan jawatan pada Ijaz. Selepas itu, dia akan berkahwin dengan insan yang dikenali melalui media sosial dan bakal menetap di luar negara. Kini barulah Ijaz tahu kenapa sejak kebelakangan ini Farouk seringkali minta cuti kerja. Rupa-rupanya, Farouk seringkali ulang-alik ke luar negara bagi membantu uruskan syarikat yang sedang hadapi masalah. Syarikat milik bakal isterinya. Farouk minta maaf kerana dia lebih pentingkan kerja di tempat lain dan diuruskan syarikat rakan baiknya. Ijaz fahami dengan situasi Farouk. Tambahan lagi, dia rasa bangga. Akhirnya rakan baiknya akan menamatkan zaman bujang. Dia hormati keputusan Farouk. Tapi selepas itu, Ijaz akan bertambah tertekan kerana skop kerjanya makin bertambah setelah kehilangan seorang pekerja yang boleh diharapkan. Di waktu Ijaz telah sampai ke rumah, dia agak tergamam melihat Aira dan Erman sedang lakukan sesuatu di halaman rumah. Aira sedang menanam benih sayuran dalam pasu, ditemani Erman yang sedang bermain tanah. Umur Erman baru setahun jagung, tapi Aira sudah mula mengajar anaknya tentang perkara di luar jagaan. Bukan apa, Aira mahu biarkan Erman lasak dan didedahkan dengan macam-macam perkara. Habis baju kotor Erman bermain tanah, Ijaz ada berkata pada isterinya bahawa jangan samakan zaman Aira masa kecil bersama Tok Wan dengan Erman. Takkan umur mahu masuk 2 tahun pula, mahu diajar panjat pokok. Aira berkata balik, rasanya tiada masalah pun kalau dia mahu ajar Erman panjat pokok sekalipun. Menggeleng Ijaz dan dia terus angkat Erman baru masuk ke rumah. Kehadiran Nurul menjumpai Erman untuk melepaskan rindu. Nurul bermalam di rumah Along. Aira lagi gembira dengan kehadiran Nurul. Adalah teman untuk berbual dan bergosip.
puas Mak Chu melayan Erman dan telatahnya buatkan Nurul lagi geram dengan anak buahnya. Pipi yang comel dicubit beberapa kali. Hari jadi Aira telah tiba, tapi Aira tidak ingat. Ijaz cuba membuat kejutan, tapi terjadi sesuatu yang buatkan Aira salah faham. Ijaz mau mengajak Aira makan di luar dan dia berkata bosan kalau selalu makan di rumah. Aira terasa dengan kata-kata Ijaz. Dia sangka Ijaz sudah mula bosan dengannya. Aira kalau boleh dia mahu sentiasa masak di rumah supaya suaminya sentiasa makan dari air tangannya. Ijaz berusaha memujuk Aira. Aira pula terus bersiap. Ijaz, Aira dan Erman pergi ke sebuah restoran. Ijaz memesan semua makanan kegemaran Aira. Namun Aira tidak ada selera dan tidak menjamah makanan itu. Ijaz jelaskan lagi bahawa dia berkata dia hanya bosan makan di rumah, bukannya bosan makan dari air tangan isterinya. Selepas itu, Aira dikejutkan dengan kehadiran pelayan restoran dengan membawa sebiji kek, jambangan bunga dan gelang tangan. Maka Aira baru teringat pada hari itu adalah tarikh hari kelahirannya. Dia terus meminta maaf pada Ijaz kerana dia telah buatkan hati suaminya terluka. Tapi sebenarnya Ijaz tidak terasa hati pun. Ijaz fikir mungkin caranya salah untuk buat kejutan pada isterinya. Sekejap saja masa berlalu. Tiba hari bahagia Teha dan pasangannya. Waktu ini Aira, Ijaz dan Erman menginap di rumah yang dibina atas tanah pusaka Tok Wan untuk beberapa hari. Faruk pula telah berkahwin dengan pasangannya tahun lepas dan telah menetap di London. Semasa majlis, kehadiran Sarip buatkan Ijaz cemburu kerana Sarip tidak henti memandang Aira. Aira pun heran dengan Ijaz. Buat apa nak cemburu? Lagipun, Sarip telah pun berkahwin dan kini sudah ada 2 anak. Si isteri pun ada di sebelah Sarip. Teha minta Aira supaya doakan dia supaya segera timbang cahaya mata. Lagipun, dia tahu usianya bukan muda lagi. Teha perasan Aira semakin berisi. Dia fikir Aira bakal menimang cahaya mata lagi. Namun Aira berkata tidak. Belum sampai masanya lagi. Bila usia Erman mencecah 3 tahun, Aira sudah fikirkan untuk menimang anak lagi, iaitu berikan Erman adik. Aira mahu henti makan ubat perancang. Hal ini berat buat Ijaz, jadi tidak mahu. Ikutkan, Ijaz tidak mahu membebankan Aira. Baru seorang zuriat, keadaan Aira seringkali tidak terurus. Aira berkecil hati apabila Ijaz berkata anak itu adalah satu beban. Oleh itu, Aira minta untuk bekerja untuk bantu Ijaz cari duit. Tapi itu bukan apa yang dimaksudkan Ijaz. Sebelum keadaan bertambah tegang, Ijaz minta supaya perkara ini dibincangkan lain kali dalam keadaan emosi yang stabil. Nampaknya, Aira sudah mula merajuk. Masing-masing saling tidak bertegur. Erman seronok bermain dengan maksunya. Apabila rindu, Nurul akan singgah sebentar ke rumah Along. Dalam masa yang sama, Nurul dapat menghidu rumah tangga Aira dan Ijaz bermasalah dan minta Kak Long berkongsi masalah. Aira beritahu juga pada Nurul tentang Ijaz yang menolak untuk menambah zuriat. Setelah Ijaz pulang, dia telah disindir oleh adiknya. Ijaz merasakan Aira ada beritahu sesuatu tentang aib keluarga pada adiknya. Ijaz kecewa dengan sikap Aira yang memilih untuk berkongsi cerita dengan orang lain, bukan dengan suaminya. Ijaz marahkan Aira kerana tergamak menjatuhkan maruahnya. Seboleh-bolehnya, dia mahu menutup masalah rumah tangganya. Setelah itu, Ijaz menyuruh Aira siapkan beg pakaiannya serta pakaian Erman. Aira sangka Ijaz mahu menghalaunya dari rumah. Tapi takkan tergamaknya Ijaz mahu menghalau isteri kesayangannya. Dia mahu Aira dan Erman bermalam di rumah papa sepanjang dia pergi outstation. Lega hati Aira dibuatnya. Dia sangka Ijaz sudah bencikan dia. Namun Aira tetap terasa hati dan sedih dengan sikap Ijaz sebentar tadi. Ijaz sebenarnya tidak sanggup untuk hadapi lagi kejadian itu.
Mohsin masih tidak mengalah untuk memujuk Nurul, tapi tetap tak berjaya. Mohsin berkata dia mahu bertanggungjawab, tapi Nurul tahu itu semua dusta belaka. Mohsin berkata lagi bahawa hanya dia saja yang boleh terima wanita yang tidak suci seperti Nurul. Setelah Nurul beredar, ada seseorang menegur Mohsin dan menunjukkan gambar dalam telefon bimbitnya. Mohsin dah boleh agak siapakah lelaki yang berada di depannya. Ijaz telah membawa Aira dan Erman ke rumah Datuk Ehsan. Isu Ijaz tidak mahu anak telah diketahui Datuk Ehsan dan Datuk Hamidah. Itu pun Nurul yang buka mulut. Ijaz marahkan adiknya kerana tidak menjaga maruah abangnya. Ijaz minta supaya jangan masuk campur urusan rumah tangganya. Ketika ini, Aira sedang melayani Erman di bilik dan dia tidak mendengar ketegangan anak beranak. Mamanya bertanya, kenapa? Ijaz tidak mahu lagi terjadi apa-apa pada Aira, seperti mana perkara 3 tahun lepas, di mana Aira hampir saja hilang nyawa akibat kecelakaan yang menimpa isterinya. Dia takut untuk hadapi perkara itu lagi. Itu yang buatkan dia runsing. Ijaz minta pada Datuk Ehsan, Datuk Hamidah dan Nurul supaya jangan beritahu pada Aira. Dewi sudah balik ke Indonesia kerana sudah lama tidak melawat keluarganya di sana. Mak Teh ada menasihati Aira supaya berbincang baik-baik dengan si suami walau apa saja masalah yang melanda. Aira akui dirinya agak tamak dan rasa tak bersyukur dengan nikmat yang diberi. Dia mula rasa bersalah pada Ijaz. Aira rasa lebih bertenaga bila bermalam di rumah mentua. Erman pun dijaga oleh Datuk Hamidah dan Mak Teh. Tiba-tiba, Aira terdengar suara tangisan. Rupanya Nurul yang menangis dalam bilik. Aira terus masuk ke bilik dan minta Nurul berkongsi masalah dengannya. Nurul pertikaikan dirinya yang kini tidak suci lagi antara perbuatan Mohsin dan Hana. Aira menasihati Nurul supaya kuatkan diri serta teruskan kehidupan seperti biasa. Perbaiki diri ke arah yang lebih baik. Doa banyak-banyak, semoga dipertemukan jodoh dengan lelaki yang menerima kekurangan Nurul. Aira yang dulu bukanlah baik mana. Dia belajar dari kesilapan diri dan perlahan-lahan cuba berubah menjadi insan yang mulia. Ijaz baru saja balik outstation. Dia serta anak dan isteri balik ke rumah mereka. Ijaz banyak meluangkan masa bersama Erman berbanding Aira. Waktu ini, Teha ada menelpon Aira dan Aira pun keluar bilik bagi mengelakkan Erman terjaga dari tidurnya. Teha beritahu dia telah selamat bersalin anak kembar lelaki dan perempuan. Aira sangat-sangat terkejut. Begitu cepat masa berlalu. Pejam celik Teha sudah ada anak. Aira tumpah gembira. Ijaz pun keluar bilik dan meninjau Aira. Ijaz kirim salam pada Teha. Selepas itu, Aira minta pada Teha supaya doakan Erman dapat adik. Bila Ijaz dengar, dia masuk semula ke bilik. Setelah selesai telefon, Aira pun masuk ke bilik dan melihat Ijaz telah pun tidur. Sebuah pelabur syarikat yang bekerjasama dengan syarikat Ijaz telah tarik diri. Rupanya, Datuk Anas iaitu syarikat pelabur itu membatalkan projek di saat akhir dan menerima tawaran baru yang lebih lumayan dari syarikat Datuk Mukris. Ijaz sudah duga orang tua itu masih tak berubah dan masih berdendam dengan isterinya serta memberi ancaman pada ahli keluarganya juga. Ijaz tidak akan biarkan. Aira telah sediakan hadiah sempena hari ulang tahun perkahwinan yang bakal tiba tidak lama lagi. Walaupun hubungan dia dan Ijaz agak dingin, tapi dia cuba untuk perbetulkan. Ijaz pulang lebih awal dari kebiasaan. Dia runsing dengan Datuk Mukris, risau diapa-apakan isteri dan anaknya. Ijaz baring atas paha Aira. Aira urut kepala suaminya. Aira ingatkan Ijaz tentang 2 minggu lagi untuk balik kampung. Majlis akikah anak Teha akan tiba. Lagipun sejak anak Teha lahir, Aira belum pergi melawat. Ijaz tak berjanji, tapi Aira mahu pergi sendiri dengan Erman. Ijaz tidak izinkan dan akhirnya dia mengalah. Kalau dia sibuk dan ada urusan penting, terpaksalah balik hari. Aira bersyukur dan tak kisah, asalkan dia dapat melawat sebentar kawannya. Aira mengajak Nurul menemaninya ke pejabat Ijaz untuk buat kejutan. Aira pelik, kenapa Nurul tidak pergi kerja?
Rupa-rupanya, Nurul sedang berhenti kerja dan ambil keputusan untuk bekerja di syarikat papa, iaitu Datuk Ihsan. Aira tidak sangka akhirnya Nurul ambil keputusan itu. Berita ini dapat menggembirakan Ijaz dan Datuk Ihsan. Nurul belum beritahu mereka lagi. Aira pergi sebentar masuk ke pejabat, manakala Nurul menjaga Erman di dalam kereta. Semua staf di situ menegur Aira. Ikutkan, Ijaz tiada di pejabat dan dia ada beritahu pada PA bahawa dia ada urusan keluarga. Aira rasa pelik. Kemana suaminya pergi? Lagipun pagi tadi yang menemani suaminya di rumah, sehingga Ijaz berangkat pergi. Aira pun masuk ke pejabat dan berkata pada PA Ijaz bahawa suaminya yang menyuruh dia mengambil dokumen kerja. Terimas kembali perkara lalu, di mana dalam pejabat inilah dia sering bertikam lidah dengan Ijaz. Gambar dia bersama Ijaz dan Erman yang ada di atas meja dipeluk erat. Air mata Aira mengalir ke pipi. Kemana sebenarnya suaminya pergi? Seharian Aira cuba menelefon Ijaz, tapi tak berjawab. Apabila Ijaz pulang, Aira bertanya untuk dapatkan kepastian. Ijaz berkata dia uruskan hal kerja. Tapi setelah Aira beritahu dia ada pergi ke pejabat tadi, Ijaz terkejut. Ijaz tidak mahu bergaduh dengan Aira. Hati Aira terluka kerana Ijaz seperti menyembunyikan sesuatu dan tak berterus terang. Aira berkata yang dia tidak mahu ambil berat tentang Ijaz lagi dan buatlah haluan sendiri. Ijaz pun keluar bilik dan pergi ke dapur. Dapur yang gelap dibuka lampunya. Ijaz rasa hampa melihat banyak makanan di atas meja beserta kek dan hadiah sempena hari ulang tahun perkahwinan. Ijaz mengucap panjang kerana terlalu banyak masalah yang melanda sampai dia lupa tarikh penting itu. Pada pagi itu, sedar saja Ijaz dari tidur, dia telah dikejutkan oleh Erman. Ijaz melihat tiada kelibat Aira di sebelahnya. Erman minta babahnya buatkan susu. Ijaz perlu bertanya, di mana ibu? Erman pun menjawab dengan gagap, ibu hilang. Ijaz terkejut dan mula cemas. Mungkin dia fikir Aira ada di dapur. Tapi setelah dia pergi ke dapur, ternyata Aira tiada juga. Ijaz perasan makanan yang ada di atas meja adalah makanan baru. Makanan semalam yang sepatutnya untuk menyambut anniversary telah dibuang ke tong sampah. Ijaz perasan nota yang ditulis isterinya. Aira keluar untuk tenangkan fikiran. Hari ini, abang jaga Erman. Makanan Erman tolong panaskan nanti. Pada hari itu, Ijaz yang bertanggungjawab menjaga Erman. Namun itu tak jadi masalah kerana Ijaz pun sudah biasa menjaga anaknya. Sudah masuk waktu petang. Aira masih belum pulang. Ijaz pun menelefon Nurul dan suruh datang ke rumah. Aira berjalan-jalan di sekitar Kuala Lumpur sehingga lenguh kakinya. Inilah cara dia untuk tenangkan fikiran. Dia mendapat panggilan dari Teha dan dia terus angkat. Teha terus menjerit pada Aira dan bertanya di mana Aira sekarang. Rupa-rupanya Teha dapat tahu tentang hal dia dan Ijaz melalui Nurul. Pastinya Ijaz sudah mengadu pada mereka. Geram Aira dibuatnya. Teha beritahu Erman muntah teruk. Aira terus risau dan gelisah. Dia terus pulang ke rumah. Aira rasa bersalah jadikan anaknya sebagai mangsa pergaduhan dia dan Ijaz. Sampai di rumah, dia terus dapatkan anaknya. Dia juga minta maaf pada Nurul sebab menyusahkan dia. Nurul tidak kisah pun. Aira minta Nurul jangan pulang dulu. Aira mengajak Nurul makan malam bersama. Apabila Ijaz mahu bercerita soal semalam, Aira terus bawa Erman untuk mandi. Tinggallah Ijaz dan Nurul berdua di ruang tamu. Mereka berdua pun berbual. Nurul bertanya, sampai bila mahu simpan rahsia pada Aira? Ijaz pun tak pasti. Dia masih takut untuk harungi perasaan takut itu. Ijaz tidak lupa untuk ucapkan terima kasih pada adiknya. Dan sebagai ganjaran, dia akan masukkan sedikit allowance pada akaun Nurul. Setelah itu, Nurul memberitahu bahawa dia akan bekerja di syarikat papa. Terkejut Ijaz dibuatnya dan dia amat gembira sekali. Ijaz cuba meminta maaf pada Aira. Dia mengaku dia ada sembunyikan sesuatu. Yang pasti urusan kerja, bukannya curang di belakang Aira. Aira mahu mencari Aira yang dulu. Maksudnya, dia mahu bekerja semula. Soal Erman, Aira akan cari pengasuh. Mengenai isu tambah anak, Aira akur dengan keputusan Ijaz.
Walau bagaimanapun, Ijaz tidak akan benarkan isterinya bekerja. Aira beritahu Ijaz pentingkan diri sendiri. Aira juga berkata antara mereka berdua sudah hilang rasa cinta. Ijaz agak kecewa dengan kata-kata isterinya, padahal dalam hatinya masih cintakan Aira Nadira. Aira hilang buat kali kedua, tapi kali ini dengan Erman sekali. Ijaz mula cemas dan dia beritahu hal ini pada keluarganya. Semuanya risau dan Ijaz juga jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Datuk Ehsan terkejut apabila dia tahu kawan baiknya Datuk Mukris masih berdendam dengan Aira. Ijaz terlalu risau dengan ugutan Datuk Mukris sehingga dia lupa hari ulang tahun perkahwinannya dengan Aira. Ijaz mahu buat laporan polis, tapi Nurul tiba-tiba ketawa. Dia bertanya sama ada Alongnya sudah puas mencari merata tempat di mana Aira akan pergi. Kedai makan, tepi tasik, semua tempat Ijaz sudah pergi. Dan akhirnya dia dapat tangkap apa yang Nurul sedang fikirkan. Rumah Tok Wan. Maka Ijaz dan Nurul akan balik ke kampung. Itu pun Datuk Ehsan yang arahkan anak perempuannya supaya menemani abangnya. Setelah itu, Aira dikejutkan dengan kehadiran dua beradik itu. Nurul begitu teruja mencari Erman yang berada di bilik sedang bermain alat permainan. Ijaz pula berusaha memujuk isterinya, tapi bukan mudah. Walaupun Aira dalam marah, dia bertanya juga suaminya sama ada dah makan atau belum. Sedang Aira cuci periuk untuk memasak, Ijaz memeluk tubuh Aira dari belakang. Dia rindukan isterinya. Aira menjawab balik, bila pernah ada di depan mata tak rindu pula. Ijaz tidak mengalah untuk mengambil semula hatinya. Aira tidak mahu tidur di sebelah suaminya. Dia keluarkan Toto dari amari dan dibentang di bawah. Dia ambil bantal atas katil dan dia terus baring atas Toto. Ijaz rasa janggal bila isterinya dibiarkan tidur di bawah. Ijaz pun diam-diam baring di sisi isteri, lalu memeluknya. Ijaz mahu beritahu perkara sebenar, tapi Nurul pula tiba-tiba ketuk pintu bilik dan mahu berjumpa Aira. Dia berbisik dan sebenarnya dia minta tualang wanita. Nurul datang bulan. Kebetulan Aira baru saja habis datang bulan dan stok tualang wanita masih ada. Selepas itu, Aira melihat Ijaz sudah terbaring lena. Aira tertanya, perkara apa yang mahu diberitahunya? Apakah rahsia yang disembunyikan oleh suaminya? Aira dan Nurul pergi ke kedai runcit, manakala Ijaz membawa Erman pusing sekitar kampung. Memandangkan sudah sejam mereka berdua pergi ke kedai, Ijaz bawa Erman pergi ke arah kedai runcit. Dalam perjalanan, Ijaz terserempak dengan Pak Abu. Pak Abu perasan Aira dan Erman sudah berada di rumah Tok Wan sejak kemarin, tapi kelibat Ijaz tidak kelihatan. Mungkin Aira teruja sangat nak melihat anak kembar Teha, padahal Aira sedang merajuk dengan suaminya. Ijaz baru teringat permintaan Aira sebelum ni. Dia pun lupa sebenarnya. Ijaz bertanya Pak Abu jika ada nampak Aira di kedai runcit. Pak Abu beritahu Aira sedang panjat pokok rambutan di hujung simpang, iaitu kebun Mak Jemah. Ijaz jadi tak tentu arah dan dia segera ke sana dengan Erman. Ijaz terus menjerit memanggil Aira Nadira. Ijaz menyuruh isterinya turun. Nurul pula makan buah rambutan yang dipetik Kak Long. Nurul yang beria menyuruh Aira petik buah rambutan. Bak kata Aira, buah di pokok lebih manis. Ijaz risau kalau jadi apa-apa pada Aira. Aira samakan masa kecilnya dengan Tok Wan dengan dirinya sekarang. Dah jadi mak budak pun masih berani memanjat pokok. Ijaz risau orang kampung perasan Aira panjat pokok. Pasti akan jadi bualan mulut. Nurul dan Erman pula sedang bermain berdua. Ketika Aira mahu turun, dia pula tersilap langkah dan jatuh ke bawah membuat tubuh Ijaz yang sudah tunggu dari bawah. Ijaz sudah terbaring atas tanah. Aira mula cemas jika apa-apa terjadi pada suaminya. Ijaz alami salah urat, maka Pak Abu yang mengurut pinggangnya. Aira mahu buatkan minuman, tapi Nurul pelawak diri ke dapur dan buatkan teh panas disertakan biskut kering. Itulah kali pertama dia bancuh air. Selama ni, hanya Mak Teh dan Dewi yang buatkan. Mujuk air itu sedap diminum oleh Pak Abu. Pak Abu ingatkan esok hari anaknya Teha akan balik. Makin lebar senyuman Aira. Tidak sabar mahu bertemu anak-anak Teha. Namun senyumannya semakin kendur, mengingatkan suaminya yang terbaring di bilik. Waktu inilah Ijaz jelaskan semuanya pada Aira.
tentang kenapa dia menolak untuk tambah anak serta ancaman dari Datuk Mukhlis. Ijaz terpaksa juga menceritakan tentang perkara yang dilakukan oleh orang tua itu, termasuklah ugutan yang diberi oleh Datuk Mukhlis. Menggigil tubuh Aira. Tak sangka lelaki tua itu masih berani menggugut dia sekeluarga. Ijaz dapat baca fikiran isterinya. Dia tahu Aira akan merancang untuk bersemuka dengan Datuk Mukhlis. Namun Ijaz telah beri amaran pada isterinya supaya jangan bertindak sendiri. Dia risaukan keselamatan Aira. Apabila manusia telah hilang pedoman, dia akan sanggup lakukan apa saja, asalkan hatinya puas. Aira juga teringat bahawa dirinya juga pernah bersikap seperti Datuk Mukhlis. Hanya disebabkan dendam, dia membuat hukuman sendiri. Akhirnya, hukuman itu memakan dirinya sendiri. Setelah 3 minggu berpantang, Teha akhirnya balik ke kampung untuk penyediaan kenduri cukur jambul anak kembarnya. Suaminya Adris pun tidak sabar untuk meraihkannya. Sebagai orang bandar, dia berat teruja untuk merasai suasana kenduri di kampung halaman isterinya. Pak Abu iaitu ayah Teha ada beritahunya tentang Ijaz yang tersalah urat akibat terjatuh. Setelah itu, Teha pun pergi bertanya pada Aira keadaan Ijaz. Kemudian, mereka berdua telah terimbau kembali kenangan masa kecil ketika Teha menemani Aira memanjat pokok rambutan itu. Aira juga ada ceritakan pada Teha kenapa suaminya berat hati untuk menambah zuriat. Semuanya adalah risiko di atas diri Aira kerana rahim Aira alami kecederaan yang teruk. Mungkin berisiko jika Aira hamil lagi. Ijaz ada menasihatinya supaya buat pemeriksaan doktor terlebih dahulu. Tentang Datuk Mukhlis, Aira juga ada mengadu pada Teha. Tergamam Teha. Berita yang baru dia tahu itu buatkan Teha berang. Dia fikir orang tua itu sudah bertaubat setelah Hana menerima balasan. Aira dan Nurul pergi ke rumah Teha untuk melihat anak kembar Teha. Di samping itu, bantu apa yang patut untuk persediaan kenduri cukur jambul pada esok hari. Pak Abu mengurut Ijaz buat kali kedua dan akan mengurut untuk kali terakhir pada hari berikutnya. Aira telah berbincang dengan suaminya. Lepas balik KL, dia mahu Ijaz menemaninya pergi hospital untuk pemeriksaan. Aira akan terima apa jua keputusan doktor. Dia terima dengan hati yang reda. Dia tidak mahu terus berteka-teki. Aira mahukan jawapan. Teha ada berjumpa Papa dan Mama Ijaz. Ijaz ada beritahu bahawa Datuk Ehsan dan Datuk Hamidah akan datang ke kampung esok. Pasti keadaan akan riuh jika semua ahli keluarga berkumpul. Setelah balik KL, Ijaz dan Aira pun pergi berjumpa doktor. Doktor sarankan ubat penguat rahim jika Aira mengambil keputusan untuk menambah anak. Nurul pula mengajak Aira ditemani Erman ke pusat beli belah. Nurul mahu beli pakaian baru untuk dia bekerja di syarikat papanya. Banyak baju yang diborongnya buatkan mata Aira terbeliak. Aira perasan ada seseorang yang mencurigakan. Aira menyuruh Nurul bawa Erman ke kereta terlebih dahulu, memandangkan perutnya sakit. Aira juga pesan beri susu pada Erman dalam kereta nanti. Tapi sebenarnya Aira tipu pada Nurul dan dia bukannya sakit perut. Aira cuba bersembunyi di sebalik sudut untuk perhatikan lelaki yang ekori Nurul. Aira terus segar lelaki itu. Ternyata
Lelaki itu adalah Mohsin. Aira sudah ingatkan bahawa Nurul tidak mahu berjumpanya lagi. Setelah Aira buka langkah untuk pergi, Mohsin ada berkata bahawa Datuk Mukris mahu anyanya keluarga Nurul. Langkah Aira terhenti dan wajah Aira terus berubah pucat. Jika sudah melibatkan Datuk Mukris, dia yakin ada perkara buruk bakal menimpa ahli keluarganya. Ijaz merancang untuk membawa Aira dan Erman bercuti. Aira minta untuk pergi ke Langkawi. Ijaz pun heran, tiada tempat lain ke untuk pergi. Aira sukakan Langkawi kerana tempat itulah dia dan Ijaz berdua bersama ketika hubungan mereka telah berbaik dulu. Lagipun, Erman suka main pantai dan di sana juga bolehlah memborong coklat. Di saat hati Aira tengah gembira, dia masih risau dengan Datuk Mukris yang cuba jatuhkan keluarga suaminya. Walaupun sudah menerima balasan, dia masih lagi cuba untuk anyanya syarikat milik keluarganya. Ijaz berpesan supaya jangan bertindak sendiri dan biar undang-undang ditentukan jika Datuk Mukris didapati bersalah. Farouk telah balik ke Malaysia untuk sebulan 2 kerana dia sudah lama tidak melawat keluarganya. Ijaz gembira sekali dapat berjumpa kawan baiknya. Buat masa ini, syarikat di luar negara keluarga isterinya yang uruskan. Farouk menjemput Ijaz ke majlis kesyukuran 2 minggu lagi dari sekarang. Ijaz rasakan dia tidak dapat hadir kerana dia sedang membuat tempahan hotel untuk percutian dia bersama isteri dan anaknya. Dalam masa yang sama, Ijaz ada minta tolong Farouk supaya perhatikan syarikatnya sepanjang dia tiada. Farouk rasa heran dan pelik. Rupa-rupanya ada kaitan dengan Datuk Mukris. Tentang ugutan itu, Farouk mula persoalkan kenapa tidak buat laporan polis. Ijaz menjawab, bukti masih tidak mencukupi. Setakat Datuk Mukris sayang klien syarikat, masih tidak cukup nak membuktikan Datuk Mukris berniat nak kenakan keluarganya. Ijaz tarik nafas lega. Sekurang-kurangnya, masih ada seseorang yang boleh diharapkan sepanjang bercuti nanti. Ijaz, Aira serta Erman bermalam di rumah Datuk Ehsan. Tentang percutian ke Langkawi telah ketahui sekeluarga. Aira ada menceritakan kenapa dia sangat suka bercuti di Langkawi. Nurul mula risau masa awal kemasukan dia bekerja di syarikat papanya kerana waktu ini Ijaz tiada. Namun Ijaz telah berpesan pada Farouk supaya ajari adiknya selok-belok syarikat. Datuk Mukris akhirnya dapat bersemuka dengan anaknya di penjara. Sebelum ini, Hana banyak kali mengelak darinya. Tapi kali ini Hana sudah bersedia. Sebenarnya dia rasa malu dengan dirinya. Penampilan Hana yang sudah berhijab buatkan penglihatan Datuk Mukris sejuk mata memandang. Hana ada minta untuk berjumpa Ijaz dan Aira. Dia perlu berjumpa mereka berdua untuk meminta maaf. Datuk Mukris terpaksa rendahkan egonya untuk berjumpa lagi dengan Ijaz dan Aira untuk tunaikan permintaan Hana. Hanya itu caranya dia mahu bahagiakan satu-satunya anak puterinya. Setelah tamat masa lawatan, berat langkahnya untuk meninggalkan tempat itu. Entah kenapa dia jadi sayu sebelum berpisah dengan Hana. Cara gadis itu merenung wajahnya seperti ada maksud tersirat. Begitu seronok percutian di Langkawi. Banyak aktiviti mereka akan lakukan. Menginap di sebuah chalet di kawasan tepi pantai begitu nyaman sekali. Waktu mereka berseronok, Ijaz mendapat panggilan dari seseorang. Aira pula sibuk beri makan pada Erman. Setelah penat bermain, Erman kelaparan pula. Ijaz jauhi sebentar dari Aira untuk menjawab panggilan itu. Ijaz mentah-mentah menolak permintaan Datuk Mukris. Permintaan supaya Ijaz dan Aira berjumpa Hana di penjara. Ijaz matikan panggilan dan terus menyekat nomornya. Biarlah dia dikatakan keras hati. Dalam kepala Ijaz sekarang, dia hanya mahu melindungi Aira. Selepas Hana menerima hukuman, Aira memang tak nak bersemuka dengan gadis itu. Perbuatan Hana bukan mudah untuk dilupakan. Cukuplah mereka berdua sudah memaafkan Hana. Kemudian, mereka bersia-sia di sekitar chalet
ditemani angin sepoi-sepoi bahasa. Tanpa diduga, Aira bertemu dengan Sarip. Sarip kini seorang cikgu dan dia sedang menemani anak-anak muridnya beserta beberapa cikgu yang lain. Rombongan sambil belajar. Ijaz pula timbul rasa cemburunya setelah melihat isterinya bergelak ketawa dengan Sarip. Setelah Sarip beredar, Ijaz hanya diam membisu. Aira tahu suaminya cemburu dan dia segera memujuk Ijaz. Mengecil anak mata Ijaz. Kerana terlalu geram, hidung Aira ditarik kuat. Menyeringai wajah Aira menahan rasa perit. Sakit hatinya melihat Sarip begitu mesra layak isterinya. Pada hari itu, mereka masih belum berpeluang untuk luangkan masa dengan aktiviti yang dicadangkan. Mereka hanya berehat saja di bilik. Keesokan harinya, beberapa aktiviti yang mereka akan lakukan, seperti membawa Erman mandi pantai, mencari restoran makanan laut dan berjalan-jalan pantai pada malam hari sambil melihat pertunjukan bunga api. Aira semakin teruja menanti hari esok. Setelah selesai pertunjukan bunga api, mereka pun mahu balik ke bilik. Tiba-tiba, Ijaz sedar bahawa kad bilik sudah hilang. Ijaz bertanya pada Aira jika isterinya ada terambil kad itu. Tapi Aira menggeleng. Ijaz pergi ke bahagian resepsi untuk dapatkan bantuan. Manakala Aira yang sedang mendukung Erman menunggu di kerusi. Erman sedang nyenyak tidur. Selepas 15 minit, kelibat Ijaz masih tidak kelihatan. Kemanakah suaminya menghilang? Aira pun bangun dan segera mencari Ijaz. Dilihat Ijaz sedang bercakap dengan seseorang. Penampilan wanita itu agak menarik. Siapakah gerangan tersebut? Aira terus pergi mendekati mereka. Rupa-rupanya, wanita itu adalah kawan lama Ijaz semasa sekolah dulu. Namanya Bella. Merenung Aira melihat wanita itu. Bergurau senda Ijaz dan Bella. Sebelum Bella pergi, sempat lagi dia tepuk bahu Ijaz. Ini menandakan Aira akan merajuk dengannya lagi. Aira bertanya pada suaminya, kalaulah dia yang tepuk bahu Sarip, adakah Ijaz akan marah padanya? Aira pun dapatkan kad bilik dan terus melangkah pergi. Jatuh kedua bahu Ijaz. Pasti Aira marah dengan kejadian tadi. Boleh pula dia bertemu Bella di hadapan Aira. Sikap Aira masih dingin sejak malam tadi. Pening kepala Ijaz cuba memujuk Aira. Kesudahannya, dia akan disindir oleh si isteri. Disebabkan Aira engah keluar bersarapan, hanya Ijaz saja yang keluar. Makin bengang Aira ditinggalkan oleh suaminya. Bukannya Ijaz mahu pujuk dirinya. Erman pula golek-golek di atas katil sambil menghisap susu botol. Memandangkan keesokan hari sudah check out, maka dia tidak boleh merajuk lama dengan Ijaz. Dia akan gunakan masa yang ada untuk bersukaria. Aira bawa Erman ke restoran hotel. Setelah itu, hati Aira panas membara melihat Ijaz sedang makan bersama wanita yang dia jumpa malam tadi, iaitu Bella. Aira pun pergi ke arah mereka. Hampir tersedak Ijaz. Cepat-cepat dia berdiri sambil mengesat mulutnya. Dia pandang wajah Aira dan Bella silih berganti. Bella cuba jelaskan bahawa kebetulan dia jumpa Ijaz. Kebetulan masing-masing datang sendiri. Tidak salah Bella mahu makan semeja dengan lelaki itu. Aira sengaja tekankan perkataan suami di waktu percakapannya, supaya Bella sedar Ijaz itu adalah suami orang. Ijaz bukannya berstatus lelaki bujang yang mudah diajak makan bersama. Geram Aira dibuatnya. Boleh pula Ijaz biarkan Bella makan semeja dengannya. Aira pun serahkan Erman pada suaminya dan dia melangkah pergi dari restoran itu. Terpinga-pinga Ijaz. Sah rajuk isterinya semakin panjang selepas ini. Ijaz bawa Erman ekori Aira ke kedai coklat. Aira masih dingin dengannya. Di waktu hendak buat bayaran, Ijaz bergegas keluarkan kad kredit untuk bayarkan segala jenis coklat yang Aira ambil. Aira biarkan suaminya bayarkan. Lepas itu, mereka balik semula ke bilik. Ijaz melihat Aira seperti tak bermaya. Mana tidaknya, pagi tadi Aira tidak bersarapan pun. Setelah sampai di bilik, Aira keseorangan di balkoni. Ijaz perlu melakukan sesuatu supaya rajuk isterinya hilang. Ketika Aira lelakkan mata di atas kerusi, Ijaz terus mendukung isterinya dan baru masuk ke dalam. Bulat mata Aira. Terkejut dia melihat tindakan suaminya. Selama Ijaz paksa isterinya duduk di atas ribanya, Ijaz cengkam tubuh isterinya supaya Aira tidak boleh pergi mana-mana. Ijaz tahu isterinya merajuk kerana Bella. Dia tekankan pada Aira bahawa cemburu itu tandanya sayang.
Ditambah pula dia dan Bella memang sudah kawan lama. Lagipun dia tak pernah bercinta dengan Bella. Dan hanya Aira saja pujaan hatinya. Apabila Aira menyebut nama Hana, Ijaz terdiam. Ijaz akui Hana pernah bertata dalam hatinya. Tapi itu hanyalah masa lalunya. Kini Aira Nadira adalah perempuan yang Ijaz mahu jaga seumur hidupnya. Tersentuh hati Aira dibuatnya. Dilihat, Aira sudah hilang rajuknya. Ijaz pun memesan makanan melalui panggilan telefon. Dipesannya nasi goreng special, jus temikai dan kek coklat. Setelah separuh pinggan Aira makan nasi goreng itu, dia mahu Ijaz habiskan. Dia mahu makan kek coklat pula. Ijaz pun habiskan nasi itu. Lagipun, pagi tadi dia hanya minum air kopi saja. Tidak sempat dia mahu menjamah makanan di waktu Aira merajuk dengannya. Tentu saja perutnya kelaparan. Berselera Aira nikmati kek coklat itu. Ijaz ambil keputusan untuk menambah 2 hari lagi percutiannya di situ. Dia masih rasa tak puas untuk berseronok dengan isteri tercinta. Soal kerja janganlah dirisaukan. Nurul pula sudah banyak belajar selok belok syarikat dari Farouk. Maka tiada masalah buat Ijaz untuk lanjutkan cutinya. Dikala percutiannya disambung, Ijaz dan Erman terpaksa berebutkan Aira. Masing-masing mahu bermanja dengannya. Makin pening Aira dibuatnya. Kesudahannya, Ijaz terpaksa mengalah. Aira mahu saja berehat di bilik. Ijaz dan Erman pula pergi ke kolam renang. Ijaz sebab bergurau dengan isterinya. Jika dia terserempak dengan perempuan yang seksi, adakah Aira akan cemburu? Satu cubitan di tangan Ijaz adalah tanda amaran dari Aira supaya jangan bermacam-macam dengannya. Ijaz sedang mula risau. Niatnya hanya mahu bergurau dengan isterinya saja. Setelah itu, Aira mendapat panggilan dari Nurul. Nurul hanya mahu bertanya keadaan mereka saja. Kebetulan Nurul telefon. Aira mahu bertanya tentang Ijaz. Sama ada Ijaz pernah bercinta dengan sesiapa selain Hana. Nurul merasakan tidak. Dan dia hanya tahu bahawa Hana saja wanita yang pernah bertahta di hati Ijaz sebelum ni. Aira rasa lega setelah mendengar penjelasan Nurul. Memang benarlah Bella hanya kawan lama Ijaz. Selepas itu, ada sesuatu perkara yang mahu Aira beritahu pada Nurul. Aira rasa inilah peluang yang baik untuk dia dedahkan perbuatan Datuk Mukhlis, termasuklah hal berkaitan Muhsin. Memandangkan Ijaz sudah lanjutkan tempoh percutian, Ijaz mahu menyambut hari ulang tahun perkahwinan bersama Aira. Dia mahu tebus kesalahan lalunya. Ijaz membawa isteri dan anaknya ke sebuah restoran luar dari hotel. Pakaian yang dipakai Aira cukup buatkan Ijaz terpukau. Pakaian elegan yang sangat cantik. Ijaz tidak salah memilih warna dan corak pakaian. Aira terharu melihat usaha suaminya untuk menyambut hari istimewa itu. Tiba-tiba, Ijaz terlupa sesuatu barang yang mahu diberi pada isterinya. Barang itu sangat penting. Dia pun pergi ke kereta untuk mengambilnya. Erman pula buat hal. Habis minuman tertumpah ke bajunya. Lantas Aira bawa Erman ke tandas. Setelah selesai Aira bersihkan baju Erman, Aira terpandang ke satu sudut dan ternampak kelibat suaminya bersama seseorang. Aira mengecam wajah gadis itu. Makin sakit hatinya melihat Ijaz hadiahkan sesuatu kepada gadis itu. Ini agaknya perkara yang penting tadi. Adakah benar Ijaz berlaku curang di belakangnya? Aira terus bersemuka dengan Bella. Jambangan bunga yang ada di tangan Bella diambilnya, lalu dibijak beberapa kali. Itu tandanya Aira Nadira sangat marah dengan apa yang jadi. Bella berkata, adakah ini sikap sebenar isteri Nadi Ijaz? Memang patutlah si suami cari yang lain. Kata-kata Bella buatkan Aira mahu menampar muka Bella. Namun Ijaz sebab menarik tangan isterinya. Semua orang di sekitar itu melihat apa yang jadi. Malu dibuatnya melihat sikap Aira yang terjerit-jerit di kawasan awam. Ijaz terpaksa meninggikan suara kerana Aira makin hilang kawalan. Air mata Aira mula mengalir. Dia terus bawa Erman beredar dari situ dan dia tak peduli walau balik jalan kaki sekalipun. Setelah itu, berlaku satu tragedi di mana ada sebuah van datang menghampiri Aira dan Erman. Ada 2 orang lelaki keluar dari van itu, lalu dia mengambil Erman. Aira menjerit cemas. Kemudian, muka Aira ditekup dengan sesuatu, buatkan Aira pingsan. Lama-kelamaan, pandangan Aira bertukar gelap
dan dia tidak sedarkan diri. Bella cuba jelaskan pada Ijaz apa yang jadi sebenarnya. Bella berang dengan sikap isterinya yang menuduh dirinya yang bukan-bukan. Setakat beri bunga, bukan bermakna dia dan Ijaz sedang bercinta. Bella minta maaf kerana terikut emosi. Ijaz terpaksa akur dengan apa yang jadi. Bella pun menyuruh Ijaz cari Aira dan Erman. Mungkin belum jauh lagi mereka pergi. Ijaz cuba cari sekitar restoran itu, tapi tidak dijumpai. Ijaz ambil keputusan untuk balik ke bilik hotel. Namun bilik hotel yang gelap menandakan Aira dan Erman tiada di situ juga. Makin tidak tentu arah Ijaz dibuatnya. Selepas itu, Ijaz dapat panggilan dari Papa, iaitu Datuk Ehsan. Datuk Ehsan bertanya, sama ada Ijaz, Aira dan Erman dalam keadaan yang baik. Ijaz pun menjawab mereka baik-baik saja. Tapi hakikatnya, Aira sudah merajuk dengannya dan hilangkan diri. Datuk Ehsan berpesan supaya pastikan Aira dan Erman sentiasa berada di depan mata. Ijaz jadi tak sedap hati mendengar arahan itu. Makin berdebar jantung Ijaz. Janganlah ada perkara buruk berlaku di rumah. Dia belum bersedia berhadapan dengan berita kehilangan. Apa yang dimaksudkan Datuk Ehsan adalah Hana. Ijaz bertanya apa yang jadi dengan Hana. Datuk Ehsan pun jelaskan bahawa Hana sudah tiada 2 hari yang lalu. Mengucap panjang Ijaz dalam hati. Kedua lututnya terasa lemah. Terbayang kenangan dia ketika hubungan mereka masih baik. Walaupun mereka tiada jodoh, masih ada kenangan manis ketika mereka masih bersama dulu. Kepergian Hana 2 hari yang lalu adalah hari yang sama Datuk Mukris menelefonnya. Lantas Datuk Ehsan juga dapat tahu Datuk Mukris sedang mencari Ijaz. Dia pun tidak pasti apa tujuannya. Datuk Ehsan berharap supaya Ijaz lebih berhati-hati. Berderau darah Ijaz. Tiba-tiba dia teringatkan sesuatu. Aira. Ijaz berlari laju mencari isteri dan anaknya di sekitar hotel. Dia hanya mahu pastikan Aira dan Erman dalam keadaan selamat. Tiba-tiba, ada mesej masuk di telefon pintar Ijaz. Nombor tersebut dari seseorang yang tidak dikenali. Mesej itu dibuka dengan penuh tanda tanya. Ijaz hampir rebah di situ. Semai saja mengecam gambar itu. Gambar Aira tidak sedarkan diri bersama Erman yang menangis tersesak-sesak. Aira sudah sedar dari pingsan. Tangannya telah diikat di tiang tingkap. Wajahnya sudah basah dengan air mata. Aira kini berada di sebuah rumah yang terbengkalai. Setelah itu, muncul seseorang yang sedang mendukung Erman yang masih lena. Itulah dia, Datuk Mukris. Dilihat dari wajahnya, Aira merasakan lelaki tua itu mahu membalas dendam. Datuk Mukris jelaskan yang dia akan balas balik apa yang Aira pernah buat dalam hidupnya. Perkara yang Aira takut akhirnya terjadi juga. Aira baru saja tahu bahawa Hana sudah tiada. Nampaknya, Datuk Mukris mahu pastikan Aira merasai kehilangan anak sama seperti dia kehilangan Hana. Nyawa Erman bakal jadi pertaruhan. Datuk Mukris bawa Erman keluar sebentar sebelum dia masuk semula menghadap Aira. Erman dibiarkan menangis dan terkurung dalam bilik yang gelap. Mengucap panjang Aira dalam hati. Kepalanya digeleng laju. Tak dapat dibayangkan perasaan takut Erman ketika ini. Aira persoalkan sifat Datuk Mukris yang tidak berperi kemanusiaan. Berang dengan kata-kata Aira, Datuk Mukris marah ke hadapan. Kepala Aira disepak kuat dan Aira rebah ke lantai. Tak cukup dengan itu, Datuk Mukris capai sebatang kayu di situ. Seperti orang gila,
Dia memukul kaki Aira sekuat hatinya. Meraung Aira dibuatnya. Ijaz pula terus terjaga dari mimpi. Dia terlalu memikirkan nasib isteri dan anaknya, buatkan dia sentiasa resah dan gelisah. Kerana terlalu keletihan, Ijaz telah terlelap di ruangan rehat dalam balai polis. Belum 24 jam, Ijaz terus buat laporan. Ini kerana terbukti Aira dan Erman telah diculik. Bukti CCTV restoran menunjukkan Aira dibawa pergi bersama anak mereka setelah menaiki sebuah van. Pihak polis percaya van tersebut milik penduduk di situ selepas menyemak nombor pendaftaran kenderaan tersebut. Ternyata Datuk Mukhris pantas bertindak sehingga dapat mencari mereka. Boleh jadi dari awal lagi sudah ada pengintip yang memerhati gerak-gerik mereka sekeluarga sepanjang percutian. Berita kehilangan anak dan isterinya sudah diberitahu kepada keluarganya. Bila-bila masa keluarga Ijaz akan muncul. Wajah Ijaz yang pucat buatkan semua orang risau. Ini disebabkan sejak semalam Ijaz tidak makan lagi. Patah selera Ijaz dikala isteri dan anaknya dalam bahaya. Ketakutan yang ada pada diri Ijaz sekarang tidak mampu dikawal. Akhirnya air mata Ijaz tumpah melihat betapa rapuh dirinya. Ini kali kedua Nurul melihat Along sebegitu. Kali pertama di waktu Aira hampir kehilangan nyawa melahirkan Erman. Tiba-tiba Nurul teringatkan sesuatu. Mungkin ini cara yang terbaik untuk mereka mengetahui lokasi Datuk Mukhris berada. Nurul menceritakan kepada Papa, Mama dan Along mengenai perkara yang diberitahu Aira kemarin. Aira ada beritahu padanya bahawa bekas teman lelakinya iaitu Mohsin ada bersemuka dengan Datuk Mukhris. Orang tua itu mengajak Mohsin untuk balas dendam. Tapi nampaknya Mohsin tidaklah jahat mana. Sehinggalah Mohsin bertemu dengan Aira di pusat beli belah sebelum ini dan menyuruh Aira supaya berhati-hati. Semalam Nurul telah menghubungi Mohsin buat kali pertama. Tujuannya bagi membantu dalam pencarian Aira. Lelaki itu terkejut besar sebaik saja mengetahui musibah yang diterima oleh mereka sekeluarga. Nurul beritahu lagi bahawa Aira ada minta Mohsin untuk perhatikan gerak-geri Datuk Mukhris. Tapi 2 hari lepas, Mohsin balik kampung kerana ada urusan kematian saudaranya. Jadi semalam, baru dia tahu tentang kematian Hana. Ijaz jadi marah kerana Aira sanggup merahsiakan perkara yang penting ini daripadanya. Datuk Ehsan agak kesal dengan perbuatan Datuk Mukhris. Nurul ada minta bantu Mohsin untuk jejaki di mana Aira dan Erman berada. Datuk Ehsan berharap supaya Nurul dapat jelaskan tentang Mohsin. Dia yakin ada sebab kenapa Datuk Mukhris memilih Mohsin untuk bekerjasama dalam hal ini. Nampaknya Nurul tak boleh mengelak tentang rahsianya dengan Mohsin sebelum ini. Lambat laun akan terbongkar juga selepas kes ini selesai. Sudah seharian Aira tidak diberi makan dan minum. Aira sangat risaukan keadaan anaknya. Tiada lagi suara tangisan yang kedengaran. Tiba-tiba ada seseorang datang berlari anak datang kepadanya. Rupa-rupanya orang itu adalah Mohsin. Mohsin cuba selamatkannya, tapi Aira minta supaya cari anaknya. Mohsin pun pergi mencari Erman di bilik lain. Mohsin menjumpai juga Erman yang sudah rebah ke lantai. Badannya panas dan itu menandakan Erman demam. Mohsin bawa Erman kepada Aira. Luluh hati Aira melihat tubuh Erman yang lemah. Bertubi-tubi ciuman diberikan ke wajah yang sembab itu. Setelah itu, Aira minta Mohsin supaya bawa anaknya pergi dari situ. Aira tidak boleh bergerak, memandangkan kakinya teruk dihentam Datuk Mukhris. Mohsin tersepit. Dia tiada pilihan melainkan pergi dari situ bersama anak Aira. Mohsin pun bawa Erman pergi dari situ dan mendapatkan bantuan polis. Mujur ketika ini Datuk Mukhris tiada dan beliau tidak mengupah penjahat untuk jagakan Aira. Dia hanya mengupah setakat penculikan saja. Dia bergantung pada Mohsin untuk perhatikan Aira. Padahal, Mohsin tidak akan turut perintah jahatnya. Apabila Datuk Mukhris kembali, dia dapati Erman telah tiada. Dan dia bertanya pada Aira, siapa yang selamatkannya? Aira hanya beritahu yang dia tak tahu. Berang dengan jawapan Aira, Datuk Mukhris merentap kepala Aira. Dia rasa dirinya diperbodohkan. Kepala Aira dihentak kuat ke dinding. Berpinar mata Aira. Darah mula mengalir dari dahinya.
Datuk Mukris mahu menyiksa Aira sehingga mati. Belum sempat dia memukul Aira, terdengar bunyi siren di luar rumah itu. Pucat wajah Datuk Mukris. Aira tarik nafas lega. Akhirnya, pihak polis tiba. Datuk Mukris keluarkan pisau lipat dari poket seluarnya. Tali yang terikat pada tiang cermin tingkap dipotong secepat mungkin. Tubuh Aira diheret keluar. Setibanya mereka di luar rumah itu, sudah ada beberapa buah kereta polis di situ. Maka tempat itu telah dikepung. Pihak polis minta supaya Datuk Mukris serah diri. Dalam usia yang sudah tua, dia tidak mahu menghabiskan masa di penjara. Datuk Mukris telah tekad mahu habiskan nyawa Aira. Dia mengangkat tinggi pisau yang ada di tangannya. Aira pejamkan matanya dan terdengar bunyi tembakan. Beberapa saat kemudian, Aira buka matanya semula. Tubuh Datuk Mukris telah rebah berlumuran darah di kepala. Mata Aira masih tepat memandang mata Datuk Mukris yang terbuka itu. Kepala Aira terasa berat. Lama-kelamaan, pandangannya bertukar gelap dan dia rebah di situ. Aira dan Erman telah selamat dirawat di hospital. Namun Aira masih tak sedarkan diri akibat gegaran otak. Angkara Datuk Mukris menghentak kepala Aira ke dinding. Keduanya juga hampir terhidrat disebabkan kurang air. Muju Mohsin segera hantar Erman ke hospital untuk rawatan. Tubuh Erman juga telah digigit serangga. Tapi itu hanya luka ringan saja. Keluarga Ijaz masing-masing bergilir-gilir menjaga Aira dan Erman. Dilihat juga Ijaz kurang berehat, buatkan Datuk Hamidah kasihan melihat anak lelakinya. Seluruh tubuh Ijaz masih rasa penat. Datuk Hamidah juga menangis sebaik saja melihat keadaan Erman. Ditambah lagi melihat keadaan luka di tubuh Aira, lagilah buat dia hampir pitam. Mengenai isu Nurul dan Muhsin, Nurul telah menceritakan perkara yang pernah berlaku dulu. Hampir saja Datuk Hamidah pingsan setelah mengetahui hal sebenar. Sebagai abang, sudah tentu Ijaz kecewa. Namun mereka sekeluarga bersyukur Nurul dan Muhsin sudah sama-sama bertaubat. Nurul sedar dia dah malukan keluarganya. Aibnya telah terdedah jua. Jenazah Datuk Mukris sudah dihantar pulang ke Kuala Lumpur. Malah Datuk Ehsan yang menguruskan proses pengumian arwah selepas selesai proses bedah siasat. Dia masih menganggap arwah kawan baiknya sehingga ke hujung nyawa orang tua itu. Ijaz terharu dengan keluarganya yang memberi semangat pada dirinya. Tanpa mereka, dia tak mampu berhadapan dengan masalah yang melanda. Sebelum Muhsin mahu berangkat balik, dia mahu kata maaf dari Nurul. Nurul akui perbuatan Muhsin sukar dimaafkan, tapi dia juga pernah membuat dosa. Namun dia bersyukur dia beri peluang kedua oleh ahli keluarganya. Dan akhirnya, Nurul memaafkan Muhsin. Apabila Muhsin bertanya tentang peluang kedua, Nurul ambil keputusan tidak akan kembali pada lelaki itu lagi. Setelah 2 hari Aira tidak sedarkan diri, akhirnya dia terjaga juga. Tapi yang mengejutkan Ijaz, Aira tidak ingat siapakah lelaki yang berada di depannya. Ijaz mula risau dan cemas. Adakah kejadian lama akan berulang kembali? Aira hilang ingatan. Ijaz mahu berjumpa doktor, tapi setelah dipanggil adiknya, barulah dia tahu bahawa Aira sengaja kenakan suaminya. Sebenarnya Nurul dan Aira telah berbual terlebih dahulu sebelum memanggil Ijaz di bilik Wak Erman. Sebab lagi mereka plan untuk prank suaminya. Aira pun cuba bangun dan mahu memeluk suaminya. Ijaz pun hampiri isterinya dan memeluk Aira. Nurul pun keluar dan mahu berjumpa Erman. Aira tiba-tiba teringat apa yang berlaku beberapa hari lepas. Sangat menakutkan. Lebih-lebih lagi Datuk Mukris mati di hadapan matanya. Selepas itu, Ijaz cuba jelaskan tentang dia mahu menyambut anniversary dengan Aira. Niatnya hanya mahu beri kejutan, tapi tak sangka Aira sudah salah faham sampai lari dari Ijaz. Aira mengaku dia cemburu dengan Bella. Hati Aira sakit bila Bella cakap yang Ijaz akan berpaling daripadanya. Ijaz terkejut kerana tak sangka Bella akan berkata begitu. Itu yang buatkan Aira bengang. Barulah Ijaz tahu kenapa isterinya marah masa itu. Selain Aira marah ke Bella, punca Aira terlebih emosi adalah kerana pembawakan budak. Ternyata tidak lama lagi Aira bakal menimang cahaya mata yang kedua. Usia kandungan baru 3 minggu. Aira menekuk laju mulutnya. Terbayang keadaan dirinya yang dipukul oleh Datuk Mukris.
Syukur Allah masih melindungi kandungannya. Tapi kali ini, Aira tak ada muntah-muntah macam dulu. Akhirnya, impian untuk memberi Erman adik telah dimakbulkan. Isu tentang Aira dan Bella, Ijaz mahu berbetulkan. Telah banyak salah faham yang menyebabkan berlaku pergaduhan sebelum ni. Ijaz juga rasa bersalah pada Bella kerana gunakan dia untuk beri kejutan pada Aira. Walau apapun, Ijaz tidak lupa untuk peringatkan pada Aira supaya banyak khabar rehat dan doktor tak benarkan Aira buat kerja berat. Keadaan Aira sekarang dan semasa mengandungkan Erman adalah berbeza. Aira rasa janggal berhadapan dengan Bella. Selepas dia mendengar penjelasan Ijaz semalam, dia rasa bersalah. Memang benar Bella adalah kawan lama Ijaz ketika belajar di sekolah. Hubungan mereka baik hanya sekadar kawan. Bella sekarang menguruskan perniagaan keluarganya di sini. Memang dari awal lagi Ijaz sudah menghubungi Bella untuk merancang majlis meraihkan ulang tahun mereka. Bella bukan sengaja bertemu Ijaz di hotel. Kemunculan gadis itu atas urusan kerja bersama pelanggan lain di sana. Aira rasa bersalah dengan Ijaz. Tak sepatutnya dia bersangka buruk terhadap Ijaz. Selama ini, lelaki itu sentiasa berusaha untuk membahagiakan dia. Lagipun Aira tak perlu risau memandangkan Bella pun kini adalah tunangan orang. Aira agak terkejut. Bella tidak mendedahkan statusnya pada Ijaz. Dia juga rasa bersalah kerana tidak sepatutnya dinaikkan kemarahan Aira. Berita penculikan Aira dan Erman sangat mengganggu emosinya. Jika bukan disebabkan kata-katanya yang melampau, Aira tak akan meninggalkan restoran itu tanpa Ijaz. Tidak dilupakan juga Bella untuk ucapkan tahniah pada Aira atas kehamilan yang kedua. Aira menyentuh perutnya yang masih kempis. Dia masih tak percaya sudah ada nyawa lain di dalam rahimnya. Aira hulurkan tangan untuk bersalam dengan Bella. Huluran tangan itu disambut dengan hati yang ikhlas. Masing-masing telah pun meminta maaf. Sebentar kemudian, Ijaz pun muncul. Dia pun telah beri ruang pada Aira dan Bella untuk luahkan kata hati masing-masing. Kepulangan Aira menggembirakan semua penghuni di rumah Datuk Ehsan. Setelah berbincang, Aira bersetuju dengan permintaan Ijaz untuk tinggal di rumah itu sepanjang mengandungkan anak kedua mereka. Dewi pula baru saja sampai dari Indonesia. Setelah dia mendengar berita kehilangan Aira, dia terus bergerak pulang. Hatinya jadi tidak tenang ketika itu. Setelah dapat melihat Aira di depan mata, dia terus memeluknya. Dia pun gembira bila Aira akan menginap di situ sepanjang kehamilannya. Oleh itu, Dewi dan Mak Teh akan bertugas menjaga Aira sepenuh jiwa raga. Dewi tidak akan biarkan perkara lepas berulang kembali. Mak Teh juga telah siapkan makanan kegemaran Aira, iaitu masak lemak pucuk baku dengan ikan tenggiri goreng. Datuk Ehsan bercadang untuk membuat kenduri kesyukuran sempena apa yang berlaku. Dia juga mahu raikan anak-anak yatim di rumahnya. Datuk Hamidah bersetuju dengan rancangan suaminya. Ijaz setuju saja jika rancangan itu tidak menyusahkan Datuk Ehsan. Aira pula tiada bantahan. Yang mana baik, dia akan turutkan. Ketika ini Nurul tiada kerana ada urusan penting di pejabat. Semasa mereka tiba di Kuala Lumpur, Nurul menaiki kereta berasingan dengan mereka. Mungkin risau dengan keadaan pejabat, Nurul mahu singgah ke sana. Datuk Hamidah bangga dengannya. Tentang masa lalu Nurul, dia tak akan ungkit. Biarlah kisah itu menjadi pengajaran buat anaknya. Semua telah berkumpul di meja makan. Muncul Mak Teh bersama hidangan tadi. Bersinar mata Aira. Mulutnya terasa kecoh untuk menjamah makanan itu. Tapi berbeza pula dengan Ijaz. Tekaknya terasa kembang melihat hidangan di atas meja. Dia rasa bersalah nak menjamah makanan itu. Tiba-tiba, dia rasa loya dan tidak sukakan hidangan itu. Sebelum ini, dia memang hantu dengan masakan kampung. Ijaz mencubit sedikit nasi yang sudah bercampur kuah ke dalam mulut. Dia cuba menelan makanan itu. Beberapa saat kemudian, dia terus berdiri dan berlari ke dapur. Masing-masing saling berpadangan. Hanya Mak Teh yang ketawa dengan telata Ijaz. Mak Teh berkata, patutlah Aira tiada alahan. Kerana kali ini giliran Ijaz pula yang terkena buatan sendiri. Kali ini, biarlah giliran Ijaz yang terkena alahan. Barulah adil. Beberapa hari ini, Ijaz hanya terbaring lemah di rumah. Hanya biskut dan air buah saja yang mampu ditelan oleh Ijaz.
Aira pun memicit kepala suaminya untuk kurangkan rasa pening. Soal kerja, Ijaz tidak risau kerana Nurul semakin cekap melaksanakan tugas di pejabat. Bolehlah dia terus berehat di rumah dan biar saja adiknya yang uruskan. Tidak lama lagi, Farouk akan kembali semula ke London. Ijaz berharap sangat ketika itu dirinya sudah semakin baik. Aira bertanya pada suaminya sama ada bertemu dengan Mohsin atau tidak. Menurut Nurul, Mohsin hanya sampaikan salam dan terus pulang ke Kuala Lumpur. Ikutkan Ijaz tak mampu nak kawal perasaan marahnya jika dia berhadapan dengan Mohsin. Mohsin sudah hancurkan masa depan adiknya. Tapi pada masa yang sama, Ijaz terhutang budi dengannya kerana telah selamatkan isteri dan anaknya. Tipulah dia tak marah dengan perbuatan Mohsin. Lelaki itu tergamak mengikut arahan Hana dengan mempermainkan perasaan Nurul. Mustahil dia mampu maafkan lelaki seperti Mohsin. Ada baiknya Nurul dan Mohsin buat haluan sendiri. Soal kehamilan kedua Aira, dia dan Ijaz belum beritahu lagi pada Teha. Masih terlalu awal untuk buka cerita. Aira menunggu usia kandungan dalam 3 bulan. Dia akan umumkan pada kawan baiknya. Tentang berita dia diculik, tidak diceritakan juga pada Teha. Tunggulah ada masa yang sesuai barulah Aira berkongsi cerita yang lepas. Kandungan Aira bakal lahir pada Hari Raya Aidilfitri tahun berikutnya. Beberapa bulan kemudian, seluruh keluarga akan menyambut Hari Lebaran di kampung Aira. Waktu ini, Aira mengidam rendang itik. Ijaz akan pastikan Mak Teda Dewi bantu Aira memasak rendang. Aira semakin tidak larat untuk membuat kerja berat. Erman pula luangkan masa bersama makcunya. Datuk Ihsan dan Datuk Hamidah peramah melayan jiran tetangga. Mereka sanggup berhabis membeli pelbagai kuih raya sebagai meraihkan kedatangan tetamu pada hari raya nanti. Bulan mulia yang bakal tiba. Datuk Ihsan tidak kekok bagi menyiapkan persiapan membakar lemang. Ijaz serta Pak Abu juga bantu apa yang patut supaya segala kerja berjalan lancar. Pak Abu kesorangan di rumah, memandangkan Teha menyambut lebaran di rumah keluarga mentuanya dan Teha akan balik ke rumahnya pada raya kedua. Setelah rendang itik dan lemang siap, Aira pun merasai hidangan itu. Inilah hidangan yang diteringin sangat. Aira ucapkan terima kasih kepada yang bersusah payah siapkan makanan yang diminta. Sudah tiba masanya Aira akan melahirkan zuriatnya. Dewi perasan air ketumbar Aira telah mengalir di kaki. Maka segera Ijaz membawa Aira ke hospital. Nurul pula mengambil barang penting Aira di dalam bilik. Barang-barang itu diserahkan pada Ijaz sebelum pasangan itu berlalu pergi. Datuk Ihsan dan Datuk Hamidah bakal mendapat cucu yang kedua. Cuma tak pasti lagi jatinanya sama ada lelaki atau perempuan. Bunyi gelak ketawa anak-anak di luar rumah menghiburkan hati Ijaz. Hujung minggu begini, dia tidak ke mana-mana. Ada baiknya dia duduk di rumah untuk bersama isteri dan anak-anaknya. Sejak Aira disahkan hamil anak ketiga, dia lebih memilih tinggal di rumah sendiri. Erman kini sudah bersekolah di darjah 4. Manakala anak perempuan mereka, Aimin Nafiha, bersekolah di Taska. Anak kedua mereka dilahirkan secara normal. Tak sedar usia perkahwinan mereka sudah lebih 10 tahun. Syukur kedua ibu bapa Ijaz masih lagi sihat. Namun Allah lebih sayangkan mati. Arwah pergi kira-kira 2 tahun yang lepas. Dewi pula sudah pulang ke negara asalnya. Kali terakhir mereka dengar berita tentang wanita itu, Dewi sudah berkahwin dan mempunyai anak. Nurul juga sudah pun berkahwin dengan pilihan hatinya, yang juga salah seorang pekerja di syarikat. Hampir 2 tahun juga Nurul merahsiakan hubungan bersama lelaki itu. Kini Nurul sudah mempunyai sepasang anak daripada perkahwinan 4 tahun lepas. Ijaz mengukir senyuman lebar. Siapa sangka, gadis yang pernah memerangkap dirinya dulu ke dalam sebuah perkahwinan paksa, kini bergelar isteri kesayangannya. Malah kehidupan mereka sangat bahagia sejak bergelar ibu dan bapa. Bagi Ijaz, Aira dan anak-anak sangat penting buatnya. Tanpa isteri dan anak-anak, hilang kebahagiaan di dunia ini. Semoga Allah tetapkan hati mereka berdua untuk saling berkasih sayang sehingga ke nafas terakhir. Dia tidak sanggup kehilangan Aira. Jika ditakdirkan antara mereka pergi dahulu,
biarlah dia yang dijemput ilahi. Dia tak sanggup berhadapan kehilangan berbanding Aira yang pernah melaluinya. Mungkin bunyinya agak kejam, tapi itulah hakikat sebenarnya kerana bahagia Ijaz ada bersama Aira dan anak-anaknya.
Aira sayang abang.